Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salawatullahi ala rasulil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabah wa man tabi'ahum wa man tabi'a zikr wa khasyar rahmana bil ghaib fa alaihim bushra maghfiratun minallahi wa ajrun azim. Amma ba'd. Saudara-saudari, tuan-puan, alhamdulillah di dalam episod pada kali ini saya hendak memberikan perkongsian berkenaan yang kita kupas ayat-ayat daripada surah Al-Muzammil. Yang mana kita tahu surah Al-Muzammil ini adalah surah yang ditujukan kepada Rasulullah. Dalam erti kata lain, makna Al-Muzammil itu sendiri adalah orang-orang yang berselimut. Al-Muzammil daripada perkataan Yuzammil, Yuzammil orang yang sedang berselimut. Tambah harfu mim di depan yang menunjukkan kepada ia adalah ism fa'il, isim fa'il yang bukan di atas wazan fa'il tetapi di atas wazan muf'il. Wazan muf'il di mana Allah bagi tahu kepada Rasulullah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalilan, bangunlah malam tidak pada sepenuh malam. Allah suruh Nabi bangun malam. Ayat ini diturunkan oleh Allah sebagai satu perintah wajib, yang kemudiannya bangun malam ini ditukarkan hukumnya, diringankan hukumnya daripada wajib menjadi sunat tak kala kita pergi kepada ayat terakhir daripada surah ini juga. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan. Bangunlah malam, separuh malam. Separuh malam bangun buat ibadat kepada Allah. Sepanjang malam tu kita ambil separuh. Rasulullah diperintahkan untuk dirikan ibadat kepada Allah sepanjang separuh malam. Kalau kita katakan malam dimulai dari jam 8 contoh, 8 malam sampai 6 pagi, maknanya kita kata ada lebih kurang 10 jam. Jadi separuh malam berarti 5 jam. 5 jam kita rehat, 5 jam kita bangun untuk beribadat kepada Allah. Kemudian Allah bagi tahu lagi, nisfahu awin qus minhu qalila, ataupun kurang daripada separuh malam itu. Maknanya kurang daripada 5 jam. Auzin alaihi wa rattil Quran tadi, ataupun lebih daripada mungkin separuh malam, lebih mungkin daripada 5 jam, 6 jam, 6 jam setengah, 7 jam untuk kita beribadat kepada Allah. Warattil Quran, tidak baca Quran dengan perlahan. Kenapa pada waktu malam itu? Inna nasyi'atal laili hi ashaddu wata'an wa aqwam qila. Kerana pada waktu malam itu dia lebih kuat dalam mengisi jiwa. Mengisi jiwa kita. Mengisi jiwa waktu itu, jiwa kita sangat lapang pada waktu malam dan memberi kesan apabila kamu membaca Al-Quran. Kita dapat lebih menghayati. Waktu-waktu malam, saya menulis pada waktu malam, memang ilham alhamdulillah sangat lancar. Lancar sungguh, macam air yang mengalir dengan tanpa ada sekatan. Jadi hadis Nabi menyebut, kama tasil qatrah min fisiqa fayakhudhuha fa iza akhadha. Kama tasil qatrah min fisiqa, macam air yang mengalir daripada tempat bergazi. Ada dalam riwayat Bara' bin Azib, hadis Sahih Albani tentang kematian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Bagaimana rohnya dikeluar, diambil dengan cara yang sangat terhormat, iaitu rohnya mengalir seperti air yang keluar mengalir daripada bekasnya. Itu bagi orang yang beriman. Itulah pada waktu malam, kelebihan yang kita waktu malam. Inna laka fin nahari saban. Inna, kemudian Allah sebelum tu Allah kata, inna sanulqi alaika qawlan saqilan. Sebab kami akan bagi wahyu kepada Muhammad. Bagi perkataan yang berat. Perkataan yang berat di sini dikatakan sebagai wahyu. Berat pada Rasulullah. Inna laka fin nahar sabhan tawila. Kamu pada waktu siang tu, kamu sibuk dengan urusan yang panjang dari pagi sampai petang. Waktu malam kamu dapat rehat. Ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam untuk rehat, siang untuk kamu berma'ash. Ma'ash ini kehidupan, ma'isha. Kamu kehidupan, kamu pergi ke sana, pergi sini, tashrif fil ardi wa taru min fadlillah. Kamu bertebaran di muka bumi Allah dan mendapatkan kurniaan-kurniaan Allah yang tersedia ada, macam minum air mata air, kita ambil air, pergi ke telaga. Siang kita buat, adakah kita buat pergi waktu malam? Pergi cari makan, pergi jalankan khidmat, mengajar orang itu sendiri dan dapat upah itu kita katakan sebagai rezeki daripada Allah. Wasiat untuk kita mendapatkan rezeki daripada Allah. Waktu siang kebanyakan daripada kita bekerja mencari kurniaan-kurniaan yang Allah telah letakkan di mana-mana ceruk
di bumi Allah ini. Innaka fi nahari saban tawila wazkur isma rabbika, berzikirlah kepada Allah, ingatlah nama Allah, sebutlah nama Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua perkataan kalimatan yang khafifatan fi lisan, saqilatan fi mizan, habibatan ila rahman, atau kama qala, dia itu perkataan yang ringan di bibir, ringan diucap, mudah diucap oleh mulut, berat dekat mizan, dan dikasihi, disayangi oleh Allah, iaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah, pujian padanya, maha suci Allah yang maha agung. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Mudah nak diucap, tapi berat ni zaman ni, pahala bila kita ucapkan itu sangat besar. La ilaha illallah, tubna ilallah, waja'na ilallah, wa nadimna ala ma fa'alna, wa azamna an la na'udu li dhanbin abada wa nahnu bari'un. Tubna ya Allah, waja'na ilallah, wa nadimna ala ma fa'alna. Bagi-bagi buku 7, bila kita pasang zikir rasa kat IKM FM tu pukul 7 pagi, Bismikallahumma nada' fi wudu'i wa laka minna kullu hamdin fi masai wa sabah, hablana minka rasyada wahdina subula salah, inna taqwallahi nur wa tariqul lifal. Minta maaf kalau sebutan tak betul. Tapi itulah, macam-macam kita boleh kita sebut nama Allah, sama ada dalam lagu ataupun tidak. Apa-apa juga kalimat yang ada nama Allah tu kita sebut. Uzkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, and devote him accurately. Beribadatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bila kita semayang tu, kita ingat Allah, kita ingat mati. Ini mengajar kepada kita, bila kita nak semayang tu, ingat mati. Qala Rasul, uzkuri mauta fi salatik fa inna rajul idza zakara mauta fi salatik fa harayu ayyusina salat wa iyyaku kullu amri ta'zimun au kama qala. Ingatlah mati dalam solat kamu. Kerana apabila seseorang ni, bila dia ingat mati dalam solat, dia akan memperelokkan solat tersebut. Sebab itu kerap kali, acap kali kita dengar sebelum sembahyang tu, terutamanya lepas solat sebelum solat Jumaat, akan diingatkan kepada kita, bayangkanlah ini adalah solat terakhir kita, anggaplah ini solat terakhir, supaya kita dapat mengelokkan ibadat solat kita tu. Atas perkataan Nabi sendiri, Nabi yang bercakap begitu. Dan kita pergi ke ayat dan seterusnya, Allah menyebut Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illahu fattakhidh wakila. Tuhan barat, Tuhan langit, Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan lain, maka jadikanlah Allah sebagai pelindung. Jadikan Allah sebagai pelindung. Sebab itu ada perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai wakil, sebagai pelindung, sebagai tempat kembali. Kita memang bersandarkan kepada Allah atas apa kesulitan yang kita hadapi. Aku tengah sedih, aku Allah hasbunallah ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung, sebagai penjaga. Wasbir ala ma yaqul. Kita lihat bagaimana seterusnya Allah memberitahu Allah ungkapkan, bersabarlah terhadap apa orang yang menentang kita itu sebut. Wasbir ala ma yaqul. Allah cakap pada Rasul, sabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Wahjurhum majran jamia, tinggalkanlah mereka, tak perlu lagi mengikuti, tak perlu lagi bersekongkol, tak perlu lagi berada dengan kelompok mereka. Itu ada ayat lain yang Allah menyebut. Bagi kita kan berjumpa dengan kawan-kawan yang menyakitkan kita, musuh kita yang nak menjatuhkan semangat kita, menjatuhkan perjuangan mulia kita. Wala tuti' man aghfalna qalbahu wattaba'a hawahu fatadha. Ni kita berjumpa dengan sahabat, ada sahabat baik, ada sahabat buruk. Allah beritahu apa? Jangan kamu mengikuti siapa yang telah kami lalaikan hatinya daripada dunia. Kalau tak silap saya, aghfalna qalbah, yang lalaikan hati, kami telah lalaikan hatinya daripada dunia, kalau tak silap. Kalau wattaba'a hawahu, dan dia ini ikut hawa nafsu dia, fatadha, kalau kamu ikut dia, kamu akan binasa, ikut jadi macam dia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu wattaba'a hawahu fatadha. Wala tuti' minhum asimin aw kafur. Ayat lain Allah menyebut, jangan taati orang yang berdosa dan orang yang kufur. Rasulullah ada bagi tahu
dalam hadis tentang perumpamaan, bila kita nak jadikan sahabat dengan orang yang baik dan sahabat dengan orang yang sebaliknya. Umpamanya sahabat yang baik itu macam tukang minyak wangi. Bukan minyak petrol, minyak gas, tak, minyak wangi. Dan perumpamaan sahabat yang buruk, yang tidak baik itu, diumpamakan macam orang yang buat besi, tukang besi. Qala Rasul, masalah jalisi salih wal jalisi sawi kama sahibi miski wa kira haddad la ya'lamuka min sahibi miski imma tashtari. Kalau kamu kawan dengan orang salih, ibaratnya seperti kamu kawan dengan tukang minyak wangi. La ya'lamuka min sahibi miski. Kalau kamu dengan kawan dengan tukang minyak wangi ini, imma tashtari, kamu akan beli minyak wangi tersebut, atau tajidu minhu riha, ataupun kamu akan mendapati bauan wangi tersebut. Wakil haddad, kalau kawan dengan sahabat yang buruk perangai dia, umpamanya macam kawan dengan tukang besi. Wakil haddad yuhriqu badanak, tukang besi, kawan dengan sahabat yang buruk akan membakari badan kamu. Yuhriqu badanak au saubaka, ataupun membakar pakaian kamu, au tajidu minhu rihan khabisatan, ataupun kamu akan mendapati bauan buruk daripada dia, aroma yang busuk daripada dia. The bad influence from him. Sebab itu bila kita nak bersahabat, kawan boleh dengan sebarangan orang kawan, tapi kalau nak mendampingi secara rapat sebagai sahabat, itu kita kena lihat, itu kena berhati-hati. Jangan main sebarang-barang kita bergaul, dibimbangi kita akan terpedaya, sebagaimana Allah telah bagi tahu. Jadi orang ini jangan tak payah kisah. Orang nak cakap, lemparkan kata-kata buruk pada kita, biarkan dia tak nak dengar cakap kita apa. Dalam surah Al-Kahfi Allah menyebut, "Fala'allaka baghi'un nafsaka 'ala asari." Wahai Muhammad, jangan kamu binasakan diri kamu kerana duka cita terhadap mereka. Asarihim, sebab yang kerana mereka ini illam yu'minu bihadzal hadisi asafa, kerana mereka tidak mahu beriman dengan keterangan ayat Quran yang telah kamu sampaikan. Maka kamu janganlah binasakan diri kamu, jangan nak rasa sedih sebab mereka tak ikut. Sebab tugas kamu, dalam surah Yasin Allah menyebut, innama tunzir man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Tugas kamu hanya memberi peringatan untuk meyakinkan orang, untuk menjamin bahawa mereka semua itu akan ikut kamu, menerima ayat Allah ini. Itu bukan lagi kewajipan kamu, bukan lagi tugas kamu, itu tugas Allah. Kamu hanya menyampaikan, kamu memberi peringatan kepada sesiapa yang ikut taba'a zikr, siapa yang ikut peringatan kamu. Peringatan kepada, ada dalam ayat sambungan yang seterusnya di dalam surah Al-Muzammil, tapi lebih beberapa ayat seperti Allah menyebut, inna hazi tazkirah faman syas. Ini adalah peringatan siapa yang hendak, bukan semua. Siapa yang hendak, faman sya'at takhaza ila rabbi sabil. Siapa yang nak peringatan, dia akan mengambil ittakhaza ila rabbi sabil, jalan kepada Tuhan dia. Kamu hanya beri peringatan kepada siapa yang nak ikut peringatan dan yang takut dengan Tuhan saja. Wa khasyar rahmana bil ghaib, yang takut dengan benda ghaib, takut Allah, percaya dengan Allah. Maka itu Allah bagikan ganjaran, Allah bagikan berita gembira, busyra alaihim, keampunan bagi Allah kepada mereka, keampunan daripada Allah kepada mereka, dan mereka ini mendapat ganjaran wa ajrun kabir, wa ajrun kabir, dapat ganjaran yang besar. Wabashiru bimaghfiratin wa ajrin karim, ganjaran yang mulia. Jadi sahabat-sahabat, bila kita dengar influencer kata, oh aku ni hebat, dapat beribu-ribu follow, kau berapa? Kau berjaya. Jangan kita terpedaya dengan kata itu, sebab yang mengislamkan, yang memikat hati orang sebenarnya Allah, bukan orang ini. Sebab Allah sendiri bagi tahu kepada sebaik-baik khairul bariyah, sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik manusia itu Nabi Muhammad sendiri, bahawa Nabi Muhammad tidak boleh untuk berjaya dalam memikat semua umat. Kalau begitulah, maknanya Nabi Muhammad berjaya mengislamkan kita semua. Tak ada orang yang berada dalam keadaan lalai apa semua kan. Nabi sendiri pun, apa cakap, apatah lagi influencer. Maknanya kita nak kata, influencer bila dia kata begitu, itu ada sifat takbur dia. Kita bila buat menjalankan ini, tugas kita hanya menyampaikan, buat kerana Allah,
bukan untuk follower, bukan untuk apa jenis-jenis dunia ni. Itu yang perlu diperbetulkan dalam metod dunia dakwah yang sedang diharungi, yang sedang dibawa oleh anak-anak muda dari kita, yang ramainya salah faham bahawa kalau ramai pengikut itu adalah menunjukkan kepada status kejayaan kepada dakwah. Salah. Sebab kadang-kadang sebenarnya, hakikatnya, realitinya, kalau ramai-ramai pun itu tidak menandakan bahawa dia berjaya. Yang lebih afdal, yang lebih kualiti adalah walaupun sikit tetapi memberikan perubahan dalam hati berbanding dengan ramai orang yang menyertai, yang mendengar hanya untuk mendengar lawak jenaka, hanya untuk mengisi hatinya dengan perkara yang bukan berkaitan dengan dunia. Sebab itu ada perkataan Allah menyebut dalam soal kiamat, kalla bal tuhibbunal ajal. Sesekali tidak, kalian itu sangat cintakan benda yang segera, benda yang bersifat haus, benda dunia, wa tazaluna akhirat, dan kalian tinggalkan akhirat. Kalian lebih mengejar-ngejar benda tu, menunggang agama, menunggang agama apa semuanya. Itu orang yang walaupun sikit tapi yang memberi perubahan berbanding dengan orang yang ramai tetapi sebenarnya tidak ada memberi kesan pun pada mereka. Itu yang kita takut. Macam para rasul sekalian sebelumnya itu, mereka menjalankan dakwah, betapa ramai yang tidak mahu mendengarnya, tidak mahu mengikut. Ini versi-versi yang membanggakan diri mereka. Kata pokok mereka ni mereka dapat berjaya mengisahkan semua. Itu sebenarnya adalah salah. Jadi kita lihat pada ayat yang seterusnya, Allah memberitahu wazarni wal mukazzibin. Maka kita boleh tinggalkan fajrun ajran jamilah. Itu juga dengan kita bila jumpa dengan orang-orang yang bersifat sama macam ni, yang nak mempelekehkan kita, maka kita tinggalkan dia. Imam Syafi'i ada menyebut, izal mar la yar'aka idza takzufa fad'uh wa la taksu alaihi takzufa. Kalau ada orang yang ni, dia ni tidak ambil berat pembesar kamu, tapi dia ni hanya untuk mempelekehkan kamu, memperejek-ejekkan kamu, nak memperkena-kenakan kamu, maka tinggalkanlah dia dan jangan berasa kesian pun pada dia. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Wazani wal mukazzibina ulil na'ma wa mahilun qalila. Kala dan orang-orang yang mendustakan ini, mereka mendapat nikmat ni hanya sementara dan kami akan mengazab mereka pada kemudian hari. Inna ladaina ankalan wa jahima. Mereka ini akan mendapat belenggu, sesungguhnya akan dapat belenggu. Kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Wa ta'aman za ghussa wa azaban alimah. Dan di neraka ada makanan yang mencekat leher mereka, cekat mereka, dan azab yang pedih, azab alim. Maka ingatlah, ini Allah beritahu, yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanat al jibal kasiban mahila. Pada hari yang mana digoncang kamu, iza rujjatil ardu rajja, goncang bumi dan goncangnya gunung ganang, dan gunung ganang itu kanat al jibal kasiban mahila, menjadi seperti timbunan pasir. Macam kalau kita lihat lori pasir yang dia bawa pasir, bila dia nak turunkan pasir tu dia yang timbul-timbul dia mengalir ke. Ibarat begitu juga gunung ketika di hari akhir sana nanti, gunung-gunung yang bersifat pejal, teguh itu, kita akan lihat bahawa dia akan jadi timbunan pasir seolah-olah macam besi yang telah diapi-apikan menjadi cair. Itu perumpamaannya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasul. Kami telah utuskan kepada kau rasul seperti mana kami utuskan kepada Fir'aun rasul. Maka Fir'aun ini dia mendustakan rasul dia, dia menderhakai rasul dia. Fa'asa Fir'aun rasul fa'akhaznahu azan wabila. Bila Fir'aun tak nak dengar, Fir'aun ni telah didatangkan dengan banyak keterangan-keterangan yang membuktikan bahawa Allah itu ada. Nabi Musa AS dah sampaikan banyak bukti-bukti, ular boleh menjadi daripada tongkat lah, bumi dapat dibelah, laut dapat dibelahkan lah, sekumpulan binatang-binatang yang diutuskan, iaitu belalang dan haiwan-haiwan lain, katak semua tu menghujani seluruh Mesir. Tapi Fir'aun pun degil, tak nak dengar juga. Macam-macam Fir'aun ni diuji dengan kematian anak pun, Fir'aun pun bersifat degil juga. Akhazan wabila, yang seksa dia. Jadi peringatan untuk orang yang mendakai Rasulullah, seperti mana yang mereka, seperti mana Fir'aun mendakai Musa, Fir'aun yang tak pernah sakit tu kan, dia akhirnya mendapat azab. Bagaimanakah kamu yang mendustakan Rasulullah ini nak selamatkan diri pada hari kamu akan mendapat ancaman seperti Fir'aun, pada hari yang mana pakai fatatakun in kafatun yawman yaj'al wildana shiba, di mana anak-anak muda ni akan mendapat uban kerana
betul berat sesaan pada waktu itu. As-sama'u munfatirun bil, langit terbelah, kana wa'du maf'ula, maka janji Allah itu telah terlaksana. Inna hazihi tazkirah faman syaa ittakhadha ila rabbi sabila. Kita kembali bahawasanya Allah kata siapa, ini adalah peringatan, siapa yang hendak maka dia akan berjalan kepada Allah. Dalam istilah ini kita nak sebut tak boleh bagi kita menghukum kepada kalau ada benda baik, metod baik, lapangan baik, bila mana tidak begitu banyak orang yang mengikuti, kita kata usaha digagal. Tak. Macam contoh di Ijra Ikim FM, kita nak kata dah tak relevan dah, dah tak tengok dah. Tak boleh. Sebab benda itu benda baik, benda bagus, kita tahu sebab masih ada orang ikut, dan orang yang ikut itu memang menunjukkan bahawa ia adalah pengikut setia, pengikut kualiti. Dalam istilah dunia introduction of communication, dalam kuliah human science, dunia communication menyebut end user, istilah end user maknanya pengikut setia, pengikut yang benar-benar memanfaatkan benda yang menjadi manfaat. Salah satu seorang yang mengikuti IKIM FM, alhamdulillah macam saya, maknanya kita tak boleh berhenti kan. Maknanya memang orang yang ikut tu, ada orang yang hatinya tulus, hatinya jauh, berbanding dengan orang yang ramai ikut tu, tak semestinya semua itu memang confirmkan semua tu adalah ikut tulus. Hanya macam tak adalah nak mendapatkan jadi orang yang ikut ni actually bagus. Ramai orang tua masih nak ikut, macam nenek saya umur 80 lebih, tiap-tiap tengah hari dia tengok ibadah hijrah. Maknanya masih relevan, masih memberi manfaat, dan pahala dia lebih besar mudah-mudahan sebab dia masih teruskan perjuangan, masih teruskan tekad dia walaupun diuji dengan kata-kata orang yang memandang serong. Itu yang kita nak sebutkan. Maka kita teruskan jalan. Bismillah. Asalkan dia ikhlas, maka Allah akan terima amalan kita nak. Yang penting Allah terima amalan kita, dan ia menjadi legasi. Dalam surah Yasin ayat kedua Allah menyebut inna nahnu nuhyil mauta wa naktub ma qaddamu wa asaram, kami mencatat apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka tinggalkan sebagai legasi di atas dunia ini. Jadi ayat Allah menyebut inna rabbaka ya'lam annaka taqumu adna min sulusai laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun min allazina ma'ak wallahu yaqdiru laila wa nahar. Allah bagi tahu ayat ini daripada wajibnya tahajud kepada sunat. Jadi kita ni cuba sedaya upaya untuk bangun tahajud, dan walaupun sunat, cuba setakat kadar yang mampu. Allah menyebut wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, dan pada waktu malam maka bangunlah kamu menjadikan solat tambahan. Nafilah itu maknanya tambahan, itu solat tahajud. Sebab dengan solat tahajud mudah-mudahan kamu akan dibangkitkan Allah tempat maqam yang tinggi. Saya bahasa kalau bukan maqam mahmuda. Seperti mana kita pernah mendengar perkataan ini dalam doa selepas mendengar waktu azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, la ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kemudian kita baca wassalatil qaimah ati Muhammadin wasilatal fadilah wasyarafa darajat. Kita minta pada Allah supaya Allah bangkitkan untuk Nabi Muhammad maqam yang terpuji. Begitu juga dalam ayat ini, ayat yang mana Allah ada cakap pasal tahajud, mudah-mudahan dibangkitkan maqam terpuji buat kita. Tapi setakat dia kata tak boleh juga, tak apalah, ingat Allah. Sebut bangun malam, sebut nama Allah, insya-Allah memadai. Jadi Allah bagikan keringanan kat dalam daripada wajib tahajud kepada sunat tahajud. Sebab Allah tahu kamu ni tidak mampu, kamu ni sibuk pada yang ada dalam kalangan kamu yang memang mencari rezeki pada waktu pagi, penat lelah untuk keluarga apa semua kan. Alimah adzan tuhsu fatab'aliku. Allah tahu bahawa kamu tidak mampu, maka dia beri ringanan kepada kamu. Allah suruh kita faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca daripada Al-Quran mana yang memudahkan kamu. Tak perlu nak baca banyak-banyak, baca mana yang sikit yang boleh memudahkan kamu. Sebab itu ada hadis Nabi yang menyebut tentang bila kita sembahyang berjemaah dengan orang ramai. Macam kita tengok dekat LNR, ya, ramai orang, tiba ada orang yang buat jemaah. Dia dalam surah yang sempit, surah LNR yang sempit ni, ada imam dia baca panjang, siap berlagu kan. Dia berjemaah bukan main, berlagu apa semua, teranum semua kan. Ya laita lana misla dan tahajud, sujud lama, rukuk lama, habis salam pula ada pula zikir tu. La astaghfirullah,
Lepas tu zikir lagi subhanallah, tiba-tiba subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lepas tu baca doa pula, doa baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Orang semua ramai kat luar tu. Oh, jemaah bukan main panjang lama-lama, tapi bila sendiri bukan main laju macam dikilasan angin. Contoh depan orang bukan main berlakon lah. Contoh kita tak mengkongsi siapa, tapi ada peringatan Rasulullah marah orang yang macam ni. Solat ramai-ramai, dia solat ramai, kamu kena falyujiz. Nabi tunjuk falyujiz fa inna fihi al-kabir wad-dha'if wa zal hajah. Kalau kamu bersama-sama dengan orang solat ramai-ramai, maka ringankanlah, pendekkanlah. Sebab ada dalam kalangan kamu jemaah yang terdiri dalam kalangan ad-da'if, orang yang lemah, wazal hajat, orang yang ada keperluan, ada orang tua, ada budak orang tua yang bila lama-lama sangat solat, ini akan memberatkan mereka. Itu kata Nabi, kalau kamu seorang-seorang falyatawwi kama syaa atau kama qala, maka bolehlah panjang-panjang, bolehlah nak baca tangan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bolehlah kita baca panjang-panjang kalau bersendiri. Ini peringatan untuk kita semua. Bila ada orang ramai yang solat di belakang kita, kita kena ringkaskan, kita kena ringankan. Lebih-lebih lagi, ada yang mereka orang tua, orang yang lemah, orang yang uzur, dan orang yang memang confirm ada orang yang mengkaji. Tak semuanya sama macam kita ada kelapakan mata waktu itu. Itu yang Allah bagi tahu kepada kita. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salat wa atuz zakat, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, wa aqridullah qardan hasanan, bila pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Allah beritahu kepada kita apa yang kita usahakan daripada sudut kebaikan, apa yang nama kebaikan apa juga, kecil ataupun besar. Wa ma taqaddimu li anfusikum min khairin. Ini adalah satu kata-kata yang menggembirakan kita. Tajiduhu indallah wa khairan wa azam ajra. Kamu akan mendapati di sisi Allah balasannya sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar paling. Jadi bila kita buat baik, orang tak ada cakap terima kasih kepada kita, orang tidak menghargai apa yang kita persembahkan, ya? Tak ada sesiapa yang menyanjungi kita, maka jangan bersedih, sebab Allah dah bagi berita gembira di sini bahawa wa taqaddimu li anfusikum. Ayat itu, apa juga kebaikan yang kamu amalkan untuk diri kamu, kamu bolehi balasan di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik. Khairan, khair ini dalam lafaz isim tafdil atas wazan af'ala. Af'al, macam akbar ni paling besar, akbar ni paling panjang, khair ni paling baik. Allah beritahu azam ajra, yang paling besar pahala. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Maka istighfar kepada Allah, mintalah keampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Pengampun Maha Penyayang. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.